kita dekat Cebi. Tak, Johor. I love Johor. Tahan. Okay, sekarang kita dah dekat Legoland. Kita datang bertiga. Tapi itulah dia orang lambat nak masuknya pun. Kita masuk dulu lah. Bye. Ni Silai. Tapi kita tak masuk Silai. Jadi Terus sana ke hotel. okay, bye. Nanti kita sambung pula. Okay, sekarang kita dah masuk Legoland. Setiap video je. Wah. Mari kita nak naik ride ni dulu. Nama dia Lego Race VR Coaster. Tapi dia beratur kot. Apa tu? We were both young when I first saw you. I closed my eyes and Sekarang kita tengah tunggu dan naik ride seterusnya. Ride yang nombor 1 Mei dekat sini. Aduh. Allah. Sini bersama mereka. Tu, ride tu. Buatlah. Buat muka. Dah penat ke? Tak. Apa perasaan dah naik 2 ride? Best. Walaupun tak ada takut pun. Tak ada takut. Tapi okey je. Okey je. Nice. Okey je. Tapi yang ni kata paling seram kan? Ini lama sikit ride dia. Ni lah. Macam penat je nak Kat sini ada kipas. Diam lah hari ni. Tak, ni setting ni. diam. Okey. Saya rasa naik ride ni, ride kanak-kanak pula. Naik ride ni tak pernah naik ride ni, ride kanak-kanak ni. Kita try je untuk pengalaman, experience. Kawan-kawan saya kat belakang tu. Let's go. Wow. Sorry.
Azra? Price. Rice saja. Sedap kan? Harga hampir 100. Tu lah. Biasalah makan kat sini. Rebun. Annyeonghaseyo. Hujan guys. Peekaboo. Hai adik-adik semua. Hai mak. Semua ada body dry Laying down. Ya. Dina tengah kawal kita punya flight. Flight dah. Wah, powernya. Bawa dah. Ah, oh. Down. Okey, up lagi. Oh. Apa ni? Okay, kawan-kawan. Apa perasaan? Sekarang kita ada dekat Taj Mahal. Tapi kita ada dekat Singapura juga. Sekelip mata je dekat Singapura dah. Sana Thailand. Mana? Korea tak je? Sana China lah. China tu. Kita tengok siapa betul. Okay, jom. Jom. Kalau betul nak beach neraka ke? Tak nak lah. Takut kalah lagi. Kita tengok betul ke tak. Ini negara China. Korea. Ni China. Okay, kita tengok ni China ke Korea? Sebab ada naga. China. Sebab bagi saya Korea tak ada lah. Jap. Bagi confused. Satu ni dia buat negara yang ada Legoland. Rasa Korea ada lah. Mana? Cambodia kau basah. Mesti dah ambil gambar. Tu Lego. We are at Lego. Dah ambil orang tadi Okay, Aisyah bagi tahu apa perasaan hari ni? Sedih sikit. Sedih? Sebab hujan. Oh ya, hari ni hujan sikit. Alamak. Tapi overall gembira. Apa lagi? Selain gembira apa lagi Misha? Excited tak? Bukan sebab kan kita dah main. So excited tu dia mula-mula. Excited tu mula-mula. Okay lah, pengalaman baru. Lepas tu dapat harga pun thanks to Balkis Thanks to Balkis. Okay, Tapi Rick. tak dapat masuk lagi. Ya, betul. Mira. Wow, Mira ambil gambar. Wow, adakah itu Mira punya? Buat sangat aku cakap. Ada agak dah. Ya, jom Mira cakap ambil gambar kat sana. Tak nak ikut ni. Dia ambil. Guna Daya punya lah. Aisyah bagi pun dong. Daya. Last ride ni kita naik yang macam dalam cawan. Last ride untuk hari ni. Pilih ikut macam ni. Laju juga. Wah, laju ni. Pening. Oh.
cantiknya. Sebab dia vibe macam naik kuda tu. Bagi sama. Gini semua je dah. Okay guys. Tiba-tiba salah seorang daripada kawan saya tiba lapar pula. So kita pun keluarlah pergi cari makanan. Keluar dengan keadaan pakai telekung. Sebab apa bertelekung? Sebab rahsia. Okay, jom kita tengok apa ada. Okay, kita dah sampai Family Mart. Bersama Dina and the gang. Mana Aisyah? Aisyah pun pakai baju kelawar. Okay, kita dah dapat satu tangkapan. Dia punya baru. Nampak macam sedap. Milk bun. Milk bun Family Mart. Halal ke? Halal. Okay, kita ambil ni. Nak try ni. Dia ada coklat dan krim. So saya ambil yang ni lah. Okay, sekarang kita nak rasa milk bun Family Mart. Kalau tak sebelum ni kita rasa yang Thailand punya je kan. Tak rasa ni, aku rasa dia sedap ke tidak. Mira, kau tak panas kan? Tak panas tu pakai apa? Kita ni guna air. Oh, saja. Mira nak buat tak? Nak panaskan dia. Kau kat sini ke? Oh, bagi tak senang apa lagi gambar? Video? Maggi kita kat rumah. Dah lah. Oh, yang bagi record tu belum. Tada. Bau macam sama dengan Daya tak nak apa-apa. Thai milk bun tu. Habis Daya tak nak apa-apa. Tak tahu? Tak cakap pun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Daya tak ada yang pokok. Tak rasa. Maggi tengah review tu. Oh ya. Rasa dia macam padat. Tadi Sebab dia dapat makan rumah macam ada kat aiskrim. dia tak selembut macam Thai milk bun tu. Tadi dah tutup. Padat. Rasa macam roti biasa. Kuat kasi. Apa lepas orang jual je bagus. Tu dia ada krim kat tengah-tengah tu. Dia ada krim. Tapi roti dia biasa je. Kan? Dia tak selembut Thai milk bun tu. Walaupun dia sejuk tapi dia lembut. Tapi bang tu Thai milk bun tu macam lembut Ha, lembut kan? Dia walaupun dia sejuk dia lembut. Ni padat semua rasa. Ha. Kawan-kawan saya pula nak review. Saya biasa je, tak sedap pun. Jujur. Kan? Ha, tengok dia. Okay, Mija pula rasa. Ni dia punya Texture. Buat lagi yang bijak. Kan? Dia rasa macam tebal. Ha, padat. Tapi krim dia sama. Krim dia macam first macam lepas tu Tapi bila tengok ni pun nampak macam rasa macam rasa dia macam saya rasa. dia lembut sikit. Hai, nampak bau muka macam tu. Oh, alah rakam apa muka. Mestilah nak tengok Dina review. Pernah rasa Thai milk bun tak? Tak sama kan? Yelah, mestilah tak sama. Okay, jangan beli guys. Dislike. Semalam nak tahu tak? Baki tengok balik video tu kan? Rupa-rupanya buat ni slow mo. Ya Allah. Ya ke? Yang mana Baki? Ada Baki cakap kat depan cermin ni. Bye. Kita dah nak gerak balik. Bye Syabah Bye. Dia jangan gambar dah, dia segera kuat. Sekejap kat sini. Sini dari sini. Cinta yang membara. Tak boleh. Awak. Nak balik dah. Kalau tak ada cahaya dah. Dia kena depan sikit. Macam kelam sikit. Bye. Annyeong.
Putrajaya. Baiklah tak ni Nak lagu pun masih kena. Itu lebih. Buat sikit merah. Sekarang kita dah on the way balik Melaka dah. Tadi kita dah check out. Ni nak buat apa? Vlog beruntung lah. Tadi kita ada singgah cafe dekat sini. Betul. Makan dekat situ. Terus sekarang dah on the way balik. Sekarang pukul berapa? Pukul 3.14. Estimate sampai pukul 5.10. 5.10 ni sampai, insyaAllah. Macam mana trip kita selama 3 hari 2 malam? Okey, kita Tapi rasa macam sekejap je. Semuanya yelah, masa FAP tu sekejap je dah rasa. sebab kita gerak pun lewat dah. Oh yelah, daripada hari Khamis sampai hari Sabtu. Bye Mira. Inilah kita punya driver and passenger screenshot. DJ kita, DJ. Okay, DJ kita ni dia ganas sikit. Kalau nak tegur dia memang kena elok-elok. Sekejap Mira, dia kena elok-elok sikit. Mana ni? Tak ni pun Mira. Ni kita punya DJ. Okay, DJ kita macam mana? DJ kita Pasti. itu je. Cakap driver punya Driver, jangan tengok dari belakang pula. Apa perasaan dah nak pulang balik? apa rek sepanjang hari. Maksudnya semalam pun sedih, hari ni pun sedih juga. Sedih? Kenapa sedih pula? Nak balik. Semalam sedih sebab dah penat. Sedih, penat dan hujan. Hujan. Tak dapat naik Dino Island. Oh Tak lah. naik tu. Itulah. Mira tak sedih, walaupun dia dah pernah naik lagi. Tu lah Mira. Tak suka basah. Itu je lah untuk setakat ni. Jumpa di next selepas jumpa di vlog selepas ini. Next stream kita gimana? Rahsia.